saya Muhammad Akil Putra. Nama saya pula Muhammad Afiq Aklan bin Abdul Jalil. Saya dari kelas 5 dedikasi. Dan saya dari kelas 5 KAA. Francis, 3 gigih. I'm Shannon from 3G. I'm Hayley from 3G. Nama saya Muhammad Hamim, saya dari kelas 4 Cikan. Nama saya Ryan Khalil, saya dari kelas 4 di Cikgu. Nama saya Mikael Noharis, saya daripada kelas 4C. Nama saya Asdar bin Zahiri, daripada kelas 4 Bijak. Nama saya Ala Damia, kelas 4 dedikasi. Nama saya Farish, dari kelas 3G. Nama saya Christopher, dari kelas 3G juga. Saya dah jadi pengawas PSS sejak saya tingkatan 2. Maknanya sudah 4 tahun menjadi pengawas PSS. Saya sudah jadi pengawas PSS dari Form 3, dah 3 tahun lah. 2 tahun. Since Form 2, it's been a year since I was a PSS. Since Form 1. Saya telah menjadi pengawas PSS selama 4 tahun. 2 tahun juga lah. Saya dah jadi kat 3 bulan. Saya jadi pengawas PSS ni since Form 1 lagi. Saya menjadi seorang TV PSS dalam 6 bulan. Saya pertama untuk join dengan Johan. Dia yang ajak saya tapi dia yang left. Tu Form 3 ya, tahun ni. Saya ingin menjadi pengawas PSS kerana saya ingin mencuba jawatan baru. Semasa saya sekolah rendah dulu, saya memegang jawatan sebagai pemimpin rakan sebaya. Saya nak menjadi pengawas PSS sebab saya dapat tolong cikgu. PSS ni, jadi pengawas ni dapat meningkatkan markah PAJSK saya. First, sebab markah PAJSK, dapat simpan buku, dapat buat tugas saya di PSS untuk meluangkan masa saya. Sebab saya tidak ada kerja buat kat rumah. I just wanted to join her. I like the library. Membuktikan kepada kepada guru PSS yang saya mampu untuk menolong mereka seperti menyusun rak buku, sapu sampah. Waktu saya sekolah rendah dulu, saya pengawas PSS juga. Jadi saya fikir waktu masa sekolah menengah, saya nak sambung terus jadi pengawas PSS. Mencuba benda yang baru. Sekolah rendah nak jadi pengawas PSS. Cuma time tu saya interview, saya tak dapat tak. So saya masuk sekolah menengah ni, saya dah ada azam nak jadi pengawas. So Form 1 tu saya terus apply nak jadi pengawas. Saya suka merekod. Menengok kawan-kawan saya semasa saya record sebab mungkin akan tergelak-gelak. Shooting video hari raya. Tak ada pun. Sebab setiap kali main phone je. Ambil phone, record je kot. Tak main phone sebenarnya, kita sangat bekerja keras. Tak lah, cuma saya je yang main phone. Perangai murid-murid lah bising walaupun dah tegur banyak kali. Saya pun lebih kurang seperti dia. Antara perkara bercabar ialah keadaan PSS yang sangat bising dan susah dikawal. Menurunkan suara orang di PSS sebab memang mencabar. Sebab No, it's very fun. Ya. Camp PSS dan SPBT, saya dapat banyak pengalaman baru semasa berada di dalam camp pembinaan PSS dan BT. Mengasah minda seperti Treasure Hunt. Tak ada sangat lah. Tengah rehat tu ada pelajar bising. Waktu nak rekod buku tu adalah juga mencabar. So TV PSS tu, bukan pertama kali tu interaksi dengan orang lah. Rasanya waktu Form 1 lah, kita dah kena bertugas pagi-pagi. Pagi tu pula budak sesi pagi yang bertugas yang sekolah. Semua badan besar-besar, kalau saya tegur, silap-silap saya kena penyet lagi. Nak rekod tu tak mencabar tapi mencabar tu confident, lepas tu buang lah rasa malu tu. Saya suka jadi pengawas PSS sebab dapat kerja dalam aircon. Saya suka jadi pengawas PSS sebab suasana PSS yang tenteram dan sejuk. dapat main phone, saya dapat buat kerja sekolah saya di PSS sebab ada aircon sejuk. You get to stay in aircon room. I like the aircon. We are good PSS. Dapat banyak hiasan yang menarik. Sebagai contoh, pameran kemerdekaan, juga pameran kuih tradisional. Saya bertugas waktu petang. Tentu tak ada apa-apa sangat lah. Saya dapat relax bertugas dekat dalam PSS dengan aircon. Saya dapat kenal dengan orang yang baru. Bagi saya jadi pengawas ni seronok lah. Banyak aktiviti saya dapat buat macam pameran lah. Kita jangan sentuh, dia sentuh juga. Memang bagi lah.
suka jadi team PSS sebab dapat bagi kerjasama dan dapat tolong cikgu recording untuk sekolah. Main phone lah. Itulah, tengok ni bro. My phone lah. Suka bertugas. Bukan potek bertugas lah. Tak tipu.